Kau boleh drive dekat highway ni tanpa steering sebab ini adalah jalan lurus paling panjang dekat dunia. Ini adalah Highway 10, jalan sejauh 256 km tanpa sebarang seleko menghubungkan bandar Harras dan Al-Batak berdekatan dengan UAE. Macam kita tahu, UAE adalah kawasan yang penuh dengan padang pasir dan juga luas untuk perjalanan satu bandar ke bandar besar. Kawasan ni tak ada halangan daripada segi bukit ataupun apa sahaja struktur geografi. Jadi jalan lurus adalah cara paling praktikal untuk padang pasir. Kalau LPT 2 straight macam ni, maybe tak ada beza sangat lah sebab dia straight bouncing. Terima kasih. Kasih Ana kiri je. Dan kasih Ana bawa lori sendiri daripada Arab. Okey, load barang dengan Japa. Ni driver baru ni. Dah loading dah. Nak hemus? Dah lah, jom. Okey. Mana steering? Di negara Ana, steering tak perlu. Ana pergi dulu. Ini kan yang dipanggil seleko.